Nak tengok jagung? Nak tengok tikus hamster? Tapi kena block. Selamat datang ke siri terbaru Tone Wow. Macam mana ni? Kita orang akan tunjuk macam mana nak guna teknologi step by step. Hari ni kita orang akan ajar korang macam mana nak guna VPN iPhone Edition. Step pertama, kena ada iPhone. Kalau tak ada iPhone, beli iPhone. Step kedua, buka je App Store dan download mana-mana aplikasi VPN. Yang ni macam elok je. Step ketiga, habis dia download, tekan aplikasi VPN tadi dan selesaikan konfigurasi dia. Step keempat, selesai je konfigurasi, anda boleh turn on and off VPN dekat setting. Step kelima, tanya, VPN anda sudah on? Macam mana nak tahu dah on? Jom kita try search jagung. Baik jagung ni. Dengan VPN ni, anda boleh surf internet dengan selamat. Lepas tu, boleh tengok konten-konten yang tak ada kat Malaysia. Contohnya, konten kat dalam Netflix, dalam YouTube, dalam Crunchyroll. Semua yang region lock tu, boleh tengok. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Macam mana ni? Bye-bye. Ada tisu tak?